Ada hampa nak sokong apa yang kita bawa untuk kepentingan rakyat? Tak ada, tuan-tuan. Saya cuma nak bagi tahu pada hampa. Kita di surplus, kita pun tak ada pernah pun kita declare. Bila masa kita di surplus, kita duduk di lantai NGO, kita declare yang kita sokong pembangkang. Bila, tuan-tuan? Sebelum ini kita lawan isu rakyat. Sebelum ini kita lawan isu rakyat, kita kritik berdasarkan sistem. Kita kritik pentadbiran kerajaan. Kalau kita kritik melibatkan Jabatan Immigration, kita kritik melibatkan sistem pentadbiran penguatkuasaan. Kalau kita kritik melibatkan PBT, melibatkan Menteri KPKT, kita kritik melibatkan sistem pentadbiran. Undang-undang dah ada. Kenapa tindakan penguatkuasaan tidak diambil? Ini yang kita kritik dulu. Kalau kita cerita tentang Menteri Sumber Manusia, kita kritik melibatkan pentadbiran sistem penguatkuasaan. Bagaimana boleh biarkan warga-warga asing ini tinggal di dalam kawasan perumahan rakyat tempatan. Ini saja kita kritik sistem. Tapi pada ketika itu kita kritik kerajaan. Hampa tak sokong kita pun. Pembangkang adakah hubungi aktivis-aktivis surplus, berikan sokongan? Hampa ada buat? Pembangkang adakah hubungi NGO untuk bincang, duduk dengan hampa, untuk bincang satu meja? Apa yang hampa boleh bantu kita untuk membawa isu-isu rakyat ini? Adakah hampa hubungi kita? Tak ada, tuan-tuan. Hampa langsung tak peduli kita di lantai NGO apabila kita membawa isu-isu rakyat ini. Ahli-ahli parlimen hampa ada hubungi kita? Tak ada. YB hampa ada hubungi kita? Tak ada, tuan-tuan. Ada hampa nak sokong apa yang kita bawa untuk kepentingan rakyat? Tak ada, tuan-tuan. Dan kita pun tak pernah sokong hampa. Bila masa kita pernah declare sokong hampa pembangkang? Apabila kita lawan kepada kerajaan, secara automatically hampa mendapat mileage, hampa mendapat kepentingan percuma. Apa pun hampa tak buat, hampa mendapat keuntungan. Bila sekarang ini kita tak support hampa, bila sekarang ini kita mula bantai hampa, hampa beritahu apa? Oh, kita ini walanon. Oh, kita ini sokong kerajaan. Oh, kita ini penjilat kepada PMX. Sebelum ni, apa hampa buat? Saya nak bagi tahu, pembangkang ni memang pembangkang yang teruk lah, tuan-tuan.